Michelle Yeoh bukan sekadar nama besar dalam dunia hiburan, tetapi simbol kebanggaan Asia yang berjaya menawan Hollywood dengan bakat luar biasa dan perjalanan hidup penuh inspirasi. Dilahirkan di Malaysia, beliau mencipta sejarah sebagai wanita Asia pertama memenangi anugerah Oscar bagi kategori pelakon wanita terbaik, sekaligus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara bintang filem aksi dan drama paling berpengaruh di dunia. Namun di sebalik kejayaan gemilang yang disaksikan jutaan peminat, tersimpan sisi peribadi yang jarang diketahui umum. Kini, selepas 10 bulan menjalinkan hubungan secara tertutup, Michelle Yeoh akhirnya mengejutkan ramai apabila mengumumkan tarikh perkahwinan serta insan baharu yang berjaya mencuri hatinya. Dalam video ini, kita akan menyelami kisah cinta yang berkembang jauh daripada sorotan media, detik-detik yang membawa mereka semakin rapat dan bagaimana berita ini membuka lembaran baharu dalam kehidupan wanita luar biasa ini. Suasana media hiburan antarabangsa tiba-tiba menjadi kecoh apabila Michelle Yeoh akhirnya memilih untuk membuka rahsia yang selama ini disimpan rapi daripada pengetahuan umum. Selepas berbulan-bulan membiarkan peminat membuat pelbagai spekulasi tentang kehidupan peribadinya, legenda filem kelahiran Malaysia itu akhirnya tampil dengan satu pengakuan yang benar-benar mengejutkan ramai pihak. Dalam satu majlis tertutup yang dihadiri beberapa sahabat rapat dan individu penting industri hiburan, Michelle Yeoh dengan tenang memperkenalkan lelaki yang kini menjadi insan paling istimewa dalam hidupnya. Namanya Danish Hakimi bin Razak, berusia 26 tahun. Katanya sambil tersenyum, membuatkan seluruh ruangan seakan terdiam beberapa saat sebelum berita itu mula tersebar dengan begitu pantas ke seluruh media sosial. Nama Danish Hakimi sebelum ini langsung tidak pernah dikaitkan dengan Michelle Yeoh. Itulah yang membuatkan ramai begitu terkejut. Tidak seperti hubungan selebriti lain yang sering dihidu media sejak awal, kisah mereka berkembang jauh daripada perhatian umum. Malah ada yang mengakui tidak pernah melihat Michelle begitu berhati-hati dalam menjaga privasi hidupnya seperti kali ini. Dalam masa hanya beberapa jam, identiti Danish mula menjadi topik hangat di internet. Ramai mula mencari siapakah lelaki muda yang berjaya mencuri hati seorang wanita yang bukan sahaja terkenal di Asia, tetapi dihormati di seluruh dunia. Perbezaan usia yang besar antara mereka turut mencetuskan perdebatan besar. Ada yang terkejut, ada yang mempertikaikan, namun tidak sedikit juga yang mempertahankan hak Michelle untuk mencari kebahagiaannya sendiri selepas bertahun-tahun mengabdikan hidup kepada kerjaya seni. Menurut beberapa sumber terdekat, perkenalan mereka bermula secara tidak sengaja ketika Michelle menghadiri sebuah acara amal eksklusif di Kuala Lumpur kira-kira 10 bulan lalu. Danish yang ketika itu terlibat dalam pengurusan projek teknologi dan media kreatif dikatakan tidak menunjukkan sikap terlalu teruja walaupun berhadapan dengan seorang ikon dunia. Sikap tenang dan cara komunikasinya yang matang itulah yang mula menarik perhatian Michelle. Apa yang pada awalnya hanyalah perbualan pendek tentang seni, budaya dan kehidupan akhirnya berkembang menjadi hubungan yang lebih mendalam. Michelle dikatakan mula selesa berbual dengan Danish kerana lelaki itu melayannya seperti manusia biasa, bukan sebagai bintang Hollywood yang sentiasa dikelilingi kemewahan dan perhatian media. Orang terdekat Michelle turut mendakwa bahawa aktris itu sudah lama tidak kelihatan sebahagia sekarang. Selepas bertahun-tahun hidup dalam jadual yang padat, berpindah dari satu negara ke satu negara lain demi penggambaran filem dan acara antarabangsa, Michelle akhirnya menemui seseorang yang membuatkan dirinya merasa tenang dan dihargai tanpa syarat. Danish pula digambarkan sebagai seorang lelaki yang sangat menjaga privasi, berpendidikan tinggi dan tidak terlalu mengejar populariti. Walaupun namanya kini mula menjadi perhatian, beliau dikatakan lebih selesa berada di belakang tabir dan enggan terlalu aktif di media sosial. Sikap rendah diri itu
membuatkan ramai sahabat Michelle semakin menghormatinya. Apa yang lebih menarik perhatian ramai ialah bagaimana Michelle sendiri kelihatan jauh lebih terbuka ketika bercakap mengenai hubungan tersebut. Dalam beberapa temu bual sebelum ini, beliau sering mengelak daripada menyentuh soal cinta atau kehidupan peribadi. Tetapi kali ini, nada suaranya berubah. Ada ketenangan dan sinar baharu yang jelas kelihatan pada wajahnya setiap kali nama Danish disebut. Michelle juga dikatakan mula merancang majlis perkahwinan yang lebih sederhana dan bersifat peribadi berbanding jangkaan ramai. Walaupun beliau memiliki status antarabangsa dan mampu mengadakan acara mewah bertaraf dunia, aktris itu dikatakan lebih memilih majlis yang hanya dihadiri keluarga dan sahabat terdekat. Baginya, hubungan tersebut bukan tentang publicity atau perhatian media, tetapi tentang membina kehidupan yang lebih bermakna bersama seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Namun, seperti biasa, perhatian luar biasa daripada masyarakat turut membawa pelbagai reaksi bercampur baur. Ada yang memuji keberanian Michelle untuk terus memilih cinta tanpa mempedulikan usia atau pandangan orang lain. Tetapi, ada juga yang mempersoalkan sama ada hubungan itu mampu bertahan dalam tekanan dunia, hiburan dan jurang generasi yang begitu besar. Di media sosial, nama Michelle dan Danish terus menjadi trending selama beberapa hari berturut-turut. Ada yang menyifatkan kisah mereka seperti filem romantik moden, manakala sebahagian lagi melihatnya sebagai bukti bahawa cinta boleh hadir dalam bentuk yang tidak pernah dijangka sesiapa. Di sebalik segala perhatian itu, Michelle kelihatan semakin yakin dengan pilihannya. Bagi wanita yang telah menghabiskan lebih 4 dekad membina nama di pentas dunia, mungkin inilah kali pertama beliau benar-benar memilih sesuatu hanya untuk kebahagiaan dirinya sendiri tanpa memikirkan tekanan industri, harapan masyarakat atau penilaian orang ramai. Di sebalik segala perhatian terhadap kisah cintanya, kehidupan semasa, Michelle Yeoh sebenarnya sedang berada pada satu tahap yang sangat luar biasa. Pada usia melebihi 60 tahun, beliau bukan sahaja masih aktif dan berpengaruh dalam dunia hiburan antarabangsa, malah kelihatan semakin tenang, elegan dan menikmati kehidupan yang benar-benar seimbang antara cinta, kerjaya dan kebahagiaan peribadi. Selepas majlis perkahwinannya yang berlangsung penuh romantik pada tahun 2023, Michelle dan suaminya, Jen Todd, kini menjalani kehidupan rumah tangga yang sering dianggap sebagai lambang hubungan matang dan penuh pengertian. Perkahwinan itu sendiri menjadi perhatian dunia kerana ia menamatkan tempoh pertunangan mereka yang berlangsung selama 19 tahun. Bagi ramai orang, penantian selama itu mungkin mustahil dipertahankan. Tetapi Michelle dan Jin membuktikan bahawa cinta yang matang tidak memerlukan tergesa-gesa untuk menjadi kuat. Walaupun kedua-duanya mempunyai jadual kerja yang sangat padat, mereka tetap berusaha mencari masa untuk bersama. Dalam beberapa temu bual terdahulu, Michelle pernah berkongsi bahawa mereka mempunyai satu prinsip mudah tetapi sangat bermakna, menganggap setiap hari sebagai hari istimewa untuk menghargai pasangan masing-masing. Sebab itu, walaupun kehidupan mereka dipenuhi perjalanan antarabangsa, acara rasmi dan tekanan dunia glamour, hubungan mereka tetap kelihatan stabil dan penuh kasih sayang. Kini pasangan itu banyak menghabiskan masa di kediaman mereka di Geneva, Switzerland. Jauh daripada hiruk-pikuk Hollywood, Michelle menikmati kehidupan yang lebih damai bersama keluarga kecilnya. Salah satu kebahagiaan terbesar yang sedang dinikmatinya sekarang ialah peranan baharu sebagai seorang nenek kepada cucu lelaki Nicholas Todd, anak Jin daripada hubungan terdahulu. Ramai yang tidak menyangka bahawa wanita yang terkenal dengan imej aksi, lasak dan elegan di layar perak sebenarnya sangat menikmati detik-detik sederhana bersama keluarga di rumah. Ketika tidak terlibat dengan penggambaran filem, Michelle lebih gemar menghabiskan masa dengan aktiviti yang menenangkan jiwa.
Beliau sering melakukan pendakian ringan di kawasan pegunungan sekitar Geneva, menikmati udara segar dan pemandangan alam yang jauh daripada kesibukan bandar besar. Selain itu, Michelle juga terkenal sangat menjaga kesihatan dan rutin penjagaan kulitnya. Namun menariknya, beliau tidak terlalu obses dengan diet ketat seperti sesetengah selebriti lain. Michelle masih menikmati makanan kegemarannya dan kadangkala menghadiahkan dirinya segelas champagne atau wain merah tanpa rasa bersalah. Walaupun hidupnya kini lebih tenang dan stabil, Michelle sama sekali belum menunjukkan tanda mahu memperlahankan kerjaya seni. Malah selepas kemenangan Oscar yang mengubah sejarah dunia perfilman Asia, namanya semakin dicari oleh studio besar antarabangsa. Michelle sendiri pernah menyatakan bahawa beliau masih belum bersedia untuk berhenti kerana masih banyak kisah yang mahu dibawakan kepada penonton. Selepas bertahun-tahun mendominasi Hollywood, Michelle kini kembali memberi perhatian kepada industri filem berbahasa Cina. Beliau disahkan akan membintangi filem drama komedi Hong Kong bertajuk This Is My Time atau Miss Rubik yang dijadualkan menemui penonton pada tahun 2026. Kepulangan itu dianggap sangat istimewa kerana ramai peminat lama merindui lakonannya dalam filem Asia yang pernah melonjakkan namanya ke peringkat antarabangsa suatu ketika dahulu. Bukan itu sahaja, Michelle juga bakal muncul dalam filem science fiction Mega, The Wandering Earth 3 yang sudah lama dinanti peminat genre tersebut. Dalam masa yang sama, beliau terus mengukuhkan pengaruhnya di Hollywood menerusi projek besar seperti siri futuristik Blade Runner 2099 di platform Amazon Prime serta kemunculan dalam sambungan filem blockbuster Avatar 4 dan Avatar 5. Apa yang membuatkan ramai kagum ialah bagaimana Michelle masih mampu tampil segar dan relevan dalam dunia hiburan yang sentiasa berubah. Pada acara Breakthrough Prize Ceremony baru-baru ini, beliau mencuri perhatian media antarabangsa apabila tampil dengan imej baharu yang jauh lebih moden dan berani. Michelle meninggalkan rambut panjang gelap yang menjadi identitinya selama bertahun-tahun dan memilih gaya rambut bob pendek berwarna honey, blonde yang membuatkan ramai terkejut melihat penampilannya yang jauh lebih muda dan bergaya. Di luar dunia filem, Michelle juga terus dikenali sebagai ikon fashion antarabangsa. Dengan aura elegan dan reputasi global yang dimilikinya, beliau kini menjadi wajah penting kepada beberapa jenama mewah dunia seperti Bottega Veneta, Balenciaga dan Helena Rubinstein. Setiap kali muncul di kapet merah, gaya Michelle sering menjadi bahan perbincangan media fashion kerana beliau berjaya menggabungkan kemewahan dengan keanggunan matang yang sangat tersendiri. Namun di sebalik segala kemewahan dan kejayaan itu, Michelle tidak pernah melupakan tanggungjawab sosialnya. Sebagai duta muhibah program pembangunan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, beliau aktif menggunakan pengaruhnya untuk bercakap tentang isu pembangunan lestari, hak wanita dan kesaksamaan sosial. Michelle percaya bahawa populariti bukan sekadar untuk glamour, tetapi juga alat yang boleh digunakan untuk membawa perubahan positif kepada masyarakat dunia. Ramai yang melihat kehidupan Michelle Yeoh hari ini sebagai simbol bahawa usia bukan penghalang untuk terus berkembang, mencintai kehidupan dan mencipta impian baharu. Selepas puluhan tahun bertarung dalam industri yang sangat kompetitif, beliau akhirnya berada pada satu titik di mana kejayaan profesional, cinta dan ketenangan hidup seolah-olah bertemu dalam satu perjalanan yang sempurna. Kisah Michelle Yeoh mengingatkan kita bahawa setiap manusia, tidak kira setinggi mana kejayaan yang dimiliki, tetap mencari satu perkara yang sama, iaitu kasih sayang, ketenangan dan seseorang untuk berkongsi hidup. Di sebalik dunia glamour, anugerah antarabangsa dan kemasyhuran yang luar biasa, Michelle juga hanyalah seorang wanita yang mahu dicintai dan dihargai dengan ikhlas. Sebab itu, mungkin kita semua boleh memilih untuk melihat kisah ini dengan hati yang lebih terbuka dan penuh empati.
Cinta tidak selalu datang mengikut apa yang masyarakat jangkakan. Kadangkala ia hadir pada waktu yang tidak disangka melalui insan yang tidak pernah diramal akan hadir dalam hidup kita. Dan mungkin itulah yang sedang dialami Michelle hari ini selepas bertahun-tahun mengabdikan hidup kepada dunia seni dan bekerja tanpa henti demi mencapai impiannya. Beliau akhirnya menemui kebahagiaan yang membuatkan dirinya kembali tersenyum dengan cara yang berbeza. Sebagai peminat, kita mungkin tidak mengetahui sepenuhnya apa yang berlaku dalam kehidupan peribadinya. Tetapi, satu perkara yang pasti, setiap manusia berhak memilih jalan kebahagiaan mereka sendiri tanpa perlu dihakimi hanya kerana usia, status atau pandangan orang lain. Jika hubungan ini benar-benar membawa ketenangan dan kegembiraan kepada Michelle, bukankah lebih indah jika kita mendoakan yang baik-baik buat mereka? Semoga Michelle Yeoh dan insan yang dicintainya terus kuat menghadapi segala perhatian dunia luar, terus saling menghargai dan diberikan kebahagiaan yang berkekalan hingga ke masa hadapan. Kadangkala, doa yang baik daripada orang ramai mampu menjadi kekuatan terbesar untuk seseorang terus tersenyum. Dan sekarang kami ingin mendengar pandangan anda pula. Apa pendapat anda tentang kisah cinta Michelle Yeoh ini? Adakah anda percaya cinta sejati tidak mengenal usia dan sempadan? Tulis komen anda di bawah dengan penuh hormat dan positif. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe untuk terus menyokong channel ini supaya kami dapat membawa lebih banyak kisah menarik, menyentuh hati dan penuh inspirasi untuk anda semua selepas ini.